Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Terima kasih kerana Assalamualaikum, selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Hari ini kita update emas kita bernilai 1 gram RM643 melalui akaun Gap. Alright, tak ada masalah, mudah saja menabung dekat Public Gold. Download apps Public Gold, daftar percuma, tekan link dekat bio, isi detail dan saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan, hubungi tuan-tuan dan puan-puan dalam masa 24 jam. Kalau anda kata hari ni tuan-tuan berhubung dengan saya, bolehlah. Saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas kat Public Gold. Alright, ataupun tuan-tuan boleh hubungi saya ataupun WhatsApp saya 0176978805. Alright. WhatsApp saya dan terus saya bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas ke Public Gold, insyaAllah. Within 24 hours saya hubungi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, melalui akaun Gap Public Gold tuan-tuan dan puan-puan, kita akan terima harga satu hari satu kali. Kadang-kadang pergi pada satu hari dua kali. Kalau pergi pada easy payment purchase, yang mana tuan-tuan boleh menabung bayaran, membuat pembayaran 6 bulan ke 10 bulan, 6 bulan ada, 10 bulan pun ada. Tuan-tuan boleh pergi pada easy payment purchase. Dia punya harga berubah setiap 20 minit. Alright, berubah setiap 20 minit. Okey, pertama sekali saya nak terangkan tuan-tuan dan puan-puan, apa itu akaun Gap. It's a Gold Accumulation Program, GAP, Gold Accumulation Program. So, daftar dia percuma. Minimum tabungan adalah RM100. Okay? Minimum tabungan adalah RM100. Tiada komitmen, tuan-tuan dan puan-puan. Memang tak ada komitmen. Hari ni daftar, esok lusa boleh buat tabungan ataupun bulan depan boleh buat tabungan. 2-3 bulan lagi boleh buat tabungan. Alright? Apabila dah cukup gram dekat Gap ataupun akaun, tuan-tuan boleh keluarkan apa saja bentuk yang tuan-tuan inginkan. Okey? Bentuk adalah mengikut matlamat tuan-tuan dan puan-puan. Jangan silap. Sebab setiap bentuk ada susut nilai dia. Okey? Withdraw. Bila once kita nak withdraw, terdapat dua pembayaran. Satu GP premium, okey, adalah kos upah. Satu lagi adalah postage. Okey? Postage dia post ke rumah. Alright. InsyaAllah sampai. Kecuali perang ke apa, dah tak sampai dah. Alright. So, terdapat 4 kaedah pembayaran tuan-tuan dan puan-puan. 4 kaedah tabungan. Alright. 4 kaedah tabungan. Yang pertama adalah Gap. Gold Accumulation Program yang tadi Okey. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, auto debit. Auto debit. Auto debit ni sesuai untuk yang konsisten. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak konsistennya, buat auto debit. Letak tarikh gaji masuk ataupun elam masuk. Kalau ada kilang yang memberi gaji 2 kali 1 bulan,
Okay. So, boleh buat auto debit 2 kali. 3 kali pun boleh. Alright, auto debit. Yang ketiga, tuan-tuan, adalah EPP. Easy Payment Purchase. Dia boleh pergi pada 10 bulan dengan 6 bulan. Okay. Easy Payment Purchase ni, dia dah pergi peringkat harga setiap 20 minit bertukar. Harga setiap 20 minit dia bertukar. Harga setiap 20 minit dia bertukar. Faham Easy Payment Purchase ni tuan-tuan dan puan, dia dah ada perjanjian dengan Public Gold. Okey. Kalau anda kata terculas, contoh pada hari ini tuan-tuan kena bayar, tuan-tuan tak bayar, boleh kena 10% penalty. Okey. Faham tuan-tuan dan puan? Ini yang bahaya. Easy Payment Purchase kita tak nak pergi pada terculas. Kalau anda katalah tak mampu, pergi this one. Auto debit dengan gap. Auto debit, kalau anda katalah bank kita tak cukup duit untuk ditolak, tak ada masalah. Tak menjadi masalah. Kalau Easy Payment Purchase, kita yang membuat payment tersebut. Alright? Cara dia ada juga dalam technical. So, berhubung dengan saya, kita try buat Easy Payment Purchase. Kalau boleh, pergi pada 21.25 ke atas. Sebab Easy Payment Purchase ada 3. Dia melibatkan, kalau anda katalah ke bawah, 21.25 gram ke bawah, dia melibatkan 3 kali GP premium, kos upah. Pertama, Easy Payment Purchase premium. Kedua, postage. Ketiga adalah GP premium. Kalau anda katalah you pergi pada 21.25 ke atas, you hanya dikenakan dengan Easy Payment Purchase premium sahaja. Selebihnya kita akan pergi ke cawangan dan collect emas tersebut. Dekat situlah dia punya murah dia, tuan-tuan dan puan. Okey, yang keempat adalah outright purchase. Outright purchase, OP. Outright purchase. Outright purchase ni apa? Kalau anda katalah tuan-tuan ada kekuatan hari ni 64,300. Kalau anda kata you ada 64,300, madir I ada cash 64,300. Kita buat outright purchase, tuan-tuan. Alright, outright purchase ni mudah saja. Pergi pada 60, kalau anda kata pergi pada outright purchase, nilai hari ini, saat sekarang ni, pergi dekat jadual, tengok 63,278. Lebih murah daripada account gap. Alright? Lebih murah daripada account gap. Nampak? Tuan-tuan nampak 63,278. Outright purchase saja. Okey, jadual ni tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan perasan PG sell ni apa? PG jual kepada kita. Alright. PG jual kepada kita. Okay. Kalau PG buy, kita tengok tadi this one kan. Kalau PG buy, kita pergi pada 100 gram this one 58,000. Kenapa? Kerana ada susut nilai. Alright? Tuan-tuan dan puan-puan sekejap lagi kita sentuh pasal susut nilai. This one adalah cara tabungan yang disediakan oleh Public Gold. Okay? Terdapat berbagai pilihan ikut kekuatan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda kata you ada gaji besar, nak konsisten, pergi pada auto debit. Kalau anda katalah you ada sikit-sikit bajet, alright? Sebab sikit-sikit ni dia subjektif.
Ada orang mengatakan sikit-sikit tu 100. Ada orang mengatakan sikit-sikit tu 1000. Ada orang mengatakan sikit-sikit tu 5000. Ada juga kalau bonda Malay Ramli, sikit-sikit dia juta. Alright? So, pergilah pada gap ataupun auto debit boleh, ataupun tuan-tuan dan puan-puan, malas lah Madi, saya malas nak bayar sikit-sikit, saya suka beli terus OP. Alright, outright purchase. Kalau anda katalah, saya nak lock 500 gram Madi, 250 gram, 250 gram satu item, tapi saya nak lock harga hari ini. Okay, boleh buat easy payment purchase dengan tengok bajet you. Nak buat 10 bulan bayaran ke ataupun 6 bulan bayaran pun boleh juga. Ataupun you suka dinar. Okay. Saya nak ikat 5 dinar, 5 dinar, 5 dinar, 5 dinar Madi. Boleh pergi pada easy payment purchase pun boleh juga. Nanti dia akan keluar jadual pembayaran. Alright. Jadual pembayaran. Kita tengok dulu. Kalau anda kata kita mampu, kita lock lah. Kalau tak mampu, pergilah pada gap. Alright? Ikut kemampuan kita. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, menabung emas kat public gold ni adalah mengikut kemampuan kita. Kalau anda kata kita tak mampu, tak payah buat. Buat yang mampu saja. Alright? Okey. Kita pergi pada susut nilai. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan kita pergi pada susut nilai? Setiap bentuk yang dikeluarkan oleh public gold ada susut nilai dia. Alright? Susut nilai dia. Pergi pada 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 1 kilo. Dapat Okay? And then dinar pun ada susut nilai. 5 dinar dah pergi pada 8, 10 dinar pergi pada 7.5. Makin berat emas kita, makin tinggilah, makin kurang dia punya susut nilai. Jadi dekat sini, kita boleh mainkan peranan bentuk tersebut dengan objektif yang tuan-tuan nak buat. Maksud saya kat sini, kalau anda katalah dia pergi pada aset. Contoh aset. Bentuk apa yang sesuai untuk pembelian aset? Pergi pada item 100 gram ke atas. Alright? Ataupun 50 gram ke atas. Sebab apa? 50 gram dah pergi pada 7.5. Okay? 7.5. Kalau anda kata 100 gram, okay, 7%. So dekat situ you dah mengalami keuntungan. Susut nilai ni tuan-tuan dan puan, apa saja barang dah ada lah susut nilai. You beli kereta hari ni, besok lusa dah ada susut nilai dia. Alright, emas pun ada susut nilai. Daripada susut nilai lah public gold nak bayar gaji pekerja dia dan sebagainya. Alright, susut nilai tersebut adalah servis lah, bayaran servis. Okay. Yang kedua tuan-tuan dan puan, this one adalah untuk aset. Yang kedua, kalau anda katalah tuan-tuan pergi pada ni bentuk Yang kedua, kalau anda katalah tuan-tuan pergi pada dana pendidikan. Sebab ni lusa ni anak nak sekolah kan. Tuan-tuan boleh pergi pada yang besar ataupun yang kecil. Pergilah pada 50 gram ke atas. Kalau anda katalah anak tuan-tuan dan puan-puan target nak pergi overseas. Okay? Kalau anda katalah Universiti IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam, alright, boleh pergi pada 5 gram, 10 gram, 20 gram. Faham?
5 gram dah 3,500 sekarang. 643 kali 5. RM3,215. So, lepas tak yuran? Tapi belanja tak lepas lagi. So, you boleh dapatkan 10 gram satu semester. Alright? So, yang the rest adalah anak kita punya duit perbelanjaan. Kalau anda kata you nak buat 20 gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram, 5 gram pun boleh juga. Tak perlulah pergi pada 100 gram. Ni kalau anda kata APTA lah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda kata dah 100 gram, RM60,000 satu semester, mana ada pakai RM60,000? Unless kalau dia nak beli kereta ke apa bagai lah. Alright, rugi lah kat situ. 50 gram pun dah berapa? 643. Tapi kalau anda kata you nak sediakan anak you kereta, tak ada masalah. Alright, RM32,000. 50 gram dah RM32,000 lah tuan-tuan dan puan-puan. Takkan satu semester pakai RM32,000. Kalau anda kata you berminat, berhajat untuk satu semester RM30,000. Should be okay. Tak ada masalah. Alright. So, dana pendidikan pergi pada bentuk-bentuk yang tuan-tuan target. Alright. So, dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, pengeluaran bentuk emas adalah berdasarkan objektif tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Objektif tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda kata you target masuk ITM, UiTM berapa sekarang yuran? So mungkin you keluarkan 10 gram, baki tu buat belanja. RM6,000 sekarang kan. Baki buat belanja setiap bulan. Dah habis duit, jual lagi 10 gram. Itu cara dia. Bukannya sekaligus pergi pada semester 1 dah jual 100 gram. Rugilah. Kalau ITM lah. Kalau anda kata overseas, US ke, luar daripada negara Malaysia, lain cerita. Sebab perbelanjaan dari segi cost tiket dan sebagainya. Perbelanjaan. Kena pula overseas susut nilai ringgit Malaysia pun ada juga. Kejatuhan nilai ringgit Malaysia. Faham tuan-tuan dan puan-puan? Bentuk emas adalah berdasarkan objektif. Okey. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak kaya dengan emas? Macam mana nak kaya dengan emas? Kaya dengan emas. Kaya dengan emas. Perkataan kaya ni, tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Emas adalah alat yang kita gunakan. Kenapa? Okay? Kenapa? Kerana dia menyimpan nilai. Emas penyimpan nilai, tuan-tuan dan puan-puan. Dia bukannya menjadikan tuan-tuan kaya. Dia sebagai alat sahaja. Yang menjadikan you kaya adalah ilmu. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kaya dengan emas, pertama sekali konsisten. Okay? Untuk kaya dengan emas, pertama sekali adalah konsisten. Bagaimana nak konsisten? Buat auto debit. Ataupun ikut bajet pergi pada gap. Alright? Masuk gaji tolak. Masuk claim tolak. Masuk keuntungan tolak. Alright? Sebulan tengok keuntungan ada, 10% daripada keuntungan berniaga tolak ke account. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, adalah volume. Okay? Volume ataupun kuantiti. Kuantiti ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda katalah 1 tahun tuan-tuan menabung 1 gram saja. Cukup ke 1 gram? Kan? 1 gram tak kaya. Dia tak akan berubah. Selagi kita tak menabung, selagi tu nilai dia tak berubah. Akaun tu tak berubah gram dia. Okay? So, tuan-tuan kena dapatkanlah berapa yang minimum you, ataupun sebagai orang baru, berapa gram yang perlu you kejar? 200 gram. Ada yang setengah cerita 50 gram. Tapi di TKL Empire, di bawah Bonda Malaya Ramli,
Logically 200 gram. Okay, logically adalah 200 gram. Kenapa? Tuan-tuan kalikan 200 gram ni dengan 643 kali 200. 128,600. Okay, 128,600. Jadi dekat sini, bila kita bahagikan kepada RM5,000, you akan dapat 25 bulan. 25 bulan. 200 gram ni, dengan adanya 200 gram, 25 bulan you boleh survive. Sekarang ni kalau anda katalah you dia berhentikan kerja. Ataupun you kena medical board, accident dan sebagainya. Okay, dah tak ada dah pendapatan income aktif tu. So at least you boleh gunakan emas sebagai nak buy masa, nak beli masa. Okay, sementara nak 25 bulan ni, sementara nak tunggu 25 bulan kita cari kerja. So ada 2 tahun lebih, pastikan dapat kerja. Itu saja. Alright, sebagai emergency fund kita. Kalau anda kata you nak, Mahdi boleh tak dalam dah capai 200 gram ni saya nak settlekan hutang jahat. Kalau saya tuan-tuan dan puan, pastikan 200 gram ke atas. 200 gram stand down. Kalau anda kata dah ada 250 gram, 50 gram itulah tolak yang jahat, hutang-hutang jahat. Alright, kenapa? Sebab at least anything happen, you tak perlu nak buka lubang lagi, nak buat hutang lagi. Buat apa? You nak settlekan hutang, habiskan 200 gram, settle hutang, so anything happen, kena buat loan lagi. Okay, kena buat loan lagi. Itu yang kita tak nak. Jadi kita nak sekarang ni bebas hutang. Cara bagaimana? Pertama, 200 gram kena ada kat tangan. Nilai selepas 200 gram, itulah yang kita gunakan untuk eliminate hutang jahat. Alright? Eliminate hutang jahat. Sebab tak mustahil 200 gram ni, 200 gram yang tuan-tuan ada, tiba-tiba tuan-tuan akan gunakan 100 gram untuk pembelian rumah. Top up lagi. Okay? Top up lagi. Kalau ikutkan, janganlah begitu. Tapi kalau anda katalah dah tak ada duit, itu adalah emas tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kaedah dia 200 gram ke atas adalah untuk tuan-tuan dan perempuan capai matlamat. Tapi kalau anda katalah 200 gram ni dah ada, Mahdi, cuma saya nak beli rumah, terdesak nak beli rumah. Okey, gunakanlah 100 gram. Lepas tu start balik, kumpul balik 200 gram. Okey, pun boleh sebab rumah aset. Jangan buat personal loan. Kalau anda katalah you nak settle 200 gram ni nak jual balik, Ahmadi. Berapa? 100 gram. Untuk apa? Nak tolak personal loan. Oh, baik, tak payah. Bayar je personal loan tu. 200 gram ni anything happen dengan kejadian ke? Kejadian awak tak menjadi, you akan buat personal loan lagi. Faham Kenapa rumah boleh? Kenapa personal loan tak boleh? Rumah ni aset. Tuan-tuan, personal loan tu hutang jahat. Rumah ni aset. Aset ni kalau orang duduk, you boleh dapat income. Tapi make sure lah you dapat income. Alright? Okay. Tuan-tuan, volume, quantity. 3, tuan-tuan. Pergi pada ilmu lah. Tadi kita ada penabung. Oh, emas dah naik, kita boleh jual. Tak ada dah. Itu zaman dulu. Okay? Harga emas naik pun kita tak jual. Okey, selagi ada 3 faktor yang membuatkan kita jual emas. Okey, dekat sini 3 faktor yang membuatkan kita jual emas. Pertama adalah bila you dah capai matlamat, ya. Dah capai matlamat. Maknanya RM200,000 ni, 200 gram ni adalah untuk saya emergency fund. Okay, that's it. Kena berhenti kerja ke apa ke, ekonomi meleset ke, kilang tutup ke apa ke, at least ada 200 gram. Baru kita jual emas. Ataupun dah capai saja 250 gram, 50 gram
memang kita nak settlekan hutang kereta. Okay? Ataupun personal loan. That's it. Baru jual. Ataupun dah capai 250 gram, 50 gram tu kita nak gunakan untuk dana pendidikan anak. Boleh jual. Ataupun kita dah capai waktu pencen. Kita dapat gratuity. Sambil kita menabung sekarang ni, sambil kita belajar. By the time waktu pencen, kita dah top up lagi emas kita. Pergi pada 1 kilo emas. 1000 gram. 1000 gram. Dan gram yang awalnya kita dah ada keuntungan tu, kita akan gunakan jual untuk top up pencen kita. Okay? Faham tak? Kalau anda katalah saya beli emas pada RM270. By the time umur 55, 10-15 tahun yang akan datang, umur 55. Dah pencen, dapat 40% daripada pencen. Okey lah. Time tu lah nak jual emas. Jual lah emas, top up. Okey. Kalau anda katalah 2 bulan boleh bertahan dengan 5 gram, waktu tu harga anda katalah hari ni saya pencen. Jual lah. 3,000 lebih saya dapat dengan 5 gram. Okey, 3,200. Takkanlah nak pakai 3,200 untuk sebulan kan? Sebab kita ada pencen 40%. So, bagikanlah 2 ke 3 bulan ke. Top up. Itu namanya top up pencen kita. Sebab belanja lebih, nak berjalan-jalan dan sebagainya. Dapat Kalau anda kata Dina, pergilah umrah. Alright? Pergilah umrah ke ataupun standby. Kalau anda kata ada sakit ke apa, nak kena operation ke, standby kan 5 dinar. Ataupun 10 dinar. Pun boleh juga. Ataupun standby kan 100 gram. Sebab apa? Sekarang ni kalau medical operation pun lebih daripada 10,000, 20,000 tuan-tuan. Operation perut saja 40,000. Kalau kepala tu ada 100,000. Dapat? Okay? Ikut bentuk tuan-tuan dan perempuan, ilmu yang tuan-tuan dapat ni akan membuka minda bagaimana tuan-tuan dan perempuan merancang emas tuan-tuan dan perempuan. Bagaimana tuan-tuan merancang perbelanjaan tuan-tuan di masa hadapan. Sebab tuan-tuan dah tahu, emas ni adalah untuk jangka masa panjang. Bukannya untuk jangka masa pendek. Jangka masa pendek, pergilah pada ASB tabung haji. Alright, 5%. Tapi dengan emas cepat. Emas 20% pun rata. Walaupun tahun lepas 50% kenaikan. Okey, ada kita jual. Kita tak jual. Kita tahu bila kita nak jual. 3 prinsip tadi lah. Kritikal sangat baru kita jual. Kritikal sangat baru kita jual. Selagi tak kritikal, selagi itulah kita akan habiskan duit fiat dekat ASB tabung haji tuan-tuan dan perempuan. Dapat ingat tuan-tuan, emas tak ada dividen tau. Emas ada keuntungan. Kalau anda katalah emas ada dividen, itu adalah scammer. Itu adalah scammer. Janganlah jual emas untuk beli ASB, rugi. Okey, ASB dividen ni yang akan datang ni, tuan-tuan alihkan kepada emas. Tengok dia punya penangan macam mana. Okey, biasanya emas pergi pada apps 10%. Kita tinggalkan dalam apps tu dalam 10 ke 30%. Baki tu 90% keluarkan jadi macam ni. Fizikalkan dia. Alright? Supaya tuan-tuan dan perempuan pegang dekat tangan tuan-tuan dan perempuan. Jangan risau. Mahdi, saya takut kena curi. Jangan risau. 1 gram pun tuan-tuan tak ada sekarang ni. Kalau anda kata tuan-tuan ada, kumpul sampai you tak boleh tidur. Okay? Kumpul sampai tak boleh tidur. Once tak boleh tidur, contoh, Mahdi saya dah ada 100 gram, 60,000 emas. Dalam nilai bentuk emas. Tak boleh tidur dah Mahdi. Sebab saya takut pencuri masuk. Datang jumpa saya tuan-tuan dan perempuan, kita pergi Menara Public Gold. Kita ambil safe deposit box. Dapat Okay? Jangan risau tuan-tuan dan perempuan. Dia ada 2 kunci. Isteri seorang, suami seorang. Alright. Kalau anda kata tuan-tuan dan perempuan single, okay, boleh ambil 1 kunci. Tak ada masalah. Okay? So, safe deposit box ada. Jangan takut tentang pencuri. Pencuri, dia
kalau tuan-tuan dan puan-puan tak kecoh yang tuan-tuan adalah penabung emas, should be okay. Bagi saya okay. Buat apa nak beritahu kita ada simpan emas? Alright? Supaya tuan-tuan dan puan-puan mampu kekalkan keuntungan tuan-tuan dan puan-puan ataupun mampu mengekalkan kekayaan tuan-tuan dan puan-puan, kekalkan dan maintain tuan-tuan punya kuasa beli. Alright. Tuan-tuan kena tengok duit fiat tahun lepas dia tarik dah berapa. Tak payah tengok jauh, tepung dengan gula 1 kilo betul. Kuantiti bungkusan gula 1 kilo tak berubah, tapi nilai dia meningkat. Alright? Kos dia meningkat. Okay, kejatuhan nilai ringgit Malaysia. Kita tak tahu ni, inflasi ni memang sedut duit kita. Tapi bila once kita alihkan ke dalam bentuk emas, that's it. Kita dapat keuntungan. Dia maintain, sustainkan kuasa beli kita. Sebab Nabi cakap 1 ekor kambing, 1 dinar bersamaan seekor kambing. Daripada akhir zaman, daripada zaman Nabi sampailah sekarang, 1 dinar memang lepas seekor kambing. Okay, walaupun harga kambing sekarang 1,400, kalau ikut harga sekarang 1,400 dah siap golek. Should be, kalau anda kata kita beli hidup, lagi murah daripada tu. Dapat Okay. Kita nak sentuh apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Type saja dekat ruang komen. Alright. So, kita pergi pada zakat. Zakat ni tuan-tuan dan puan-puan, zakat dia pergi pada masa. Okay. Pergi pada masa nisab dengan haul, tempoh. Nilai dengan tempoh. Nisab adalah nilai, haul dengan masa. Okay, 85 gram. Tuan-tuan kumpul 85 gram, saja aku simpan emas untuk bayar zakat. Oh, murah rezeki. Okay. Dia kenalah cukup nilai dengan tempoh. Haul dia 85 gram. Pergi pada 1 tahun. Okay, by the time tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni ada 85 gram kan. By the time tuan-tuan dah kumpul 1 tahun, ada 100 gram. Kita nak kira yang mana? Kita pergi pada this one, 100 gram. Kalikan 2.5. Ini sekarang 2.5. Tahun depan tuan-tuan kena rujuk balik zakat tu. Saya tidak berada dalam situasi ni untuk melayakkan saya bercakap lah. Alright. Tapi waktu nak bayar nanti, tuan-tuan malu kat saya akan rujuk balik negeri mana tuan-tuan duduk. Itu saja. Jangan risau. Bayar zakat lagi kaya. Dapat tak tuan-tuan? Ini bab zakat. Zakat ni lagi orang mengejar nak bayar zakat. Jangan tak bayar. Dulu dekat Kelebang tu, Melaka. Coconut Shake. Dia bayar zakat terus, bisnes dia boom. Okay. Terus maju dia punya dia punya bisnes boom. Bayar zakat ya tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So jangan lupa this one. Tak ada hal. Tak ada masalah. Emas ni fizikal fizikal dengan dalam apps, kira sekali. Kalau anda kata Mahdi kena 1,000 lah, jual lah emas 1-2 gram. Sekarang 2 gram dah pergi pada 1,000 lah. Jual dia tuan-tuan dan puan-puan untuk bayar zakat. Confirm menjadi kaya. Alright, jangan risau. Jarang saya dengar orang bayar zakat ni tak kaya. Okay, air bentung tu pun dia jual zakat jadi kaya tuan-tuan. Alright. Okay, then kita pergi arah nu.
Untuk Arahnu, tuan-tuan dan puan-puan, Arahnu ada dua. Cawangan dengan apps. Melalui apps ni, kita boleh Arahnu emas. Alright? Pertama sekali, cawangan 65% daripada emas yang kita pajakkan, Arahnu kan. 65%. Kos upah 1%. Okay, kos upah 1% daripada nilai emas tu. Dia punya tempoh 6 bulan plus 2 bulan. Dapat. Okay, manakala apps sama tak sama, 70%, upah 1%, disuan 6 bulan. Tak ada plus 2 bulan. Okay? Bagaimana nak buat? Technical question nanti saya akan berhubung dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada SOP dia. Okay. Tapi inilah nilai dia. Bagusnya dengan nilai 65-70 ni adalah kita mampu bayar. Kalau anda katalah kita dapat 90%. Memang banyak. Memang banyak. Tapi lagi banyak kita kena bayar. Right? Buat masa ini, tak ada bayaran sikit-sikit nak settlekan. Langsam terus. Buat masa ini, tuan-tuan dan puan-puan. Langsam. Jadi kalau anda katalah tuan-tuan nak Arahnu 5 gram. Anak nak sekolah. Anak ada 5 orang. Nak beli baju sekolah dan sebagainya. Ni lusa ni nak masuk sekolah. Tuan-tuan mampu bayar dalam RM500-600 saja. Buatlah 5 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram. Okay, setiap bulan dapat gaji, tolaklah Arahnu tu. Bulan ni 1 gram, bulan depan 1 gram, bulan lagi 1 gram. By staging. Janganlah buat sekali 5 gram. Kalau sekali 5 gram, nak tebus balik, you kena kumpul duit lah. Buatlah pembayaran untuk 5 gram. Dapat? Dapat apa tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Saya nak ingatkan, ini adalah hutang tau. Arahnu ni hutang. Hutang. Jangan sekali-kali tuan-tuan dan puan-puan Arahnu emas, beli emas. Salah kaedah tu. Itu kaedah orang lama. Okey? Jangan buat. Jangan sekali-kali buat personal loan, beli emas. Jangan buat. Benda yang jangan buat. Alright? Itu salah. Kalau anda kata ada orang ajar, jangan ikut. Okey? Sama juga macam beli emas 0.01 gram dengan nilai RM30, RM45. Jangan beli. Okey? Salah. Alright? Kita tak nak sekat bisnes orang. Tapi tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan janganlah buat. Biarlah orang lain yang beli. Okey? Kita dah tak boleh nak larang. Tapi kalau anda kata tuan-tuan nak untung, jangan beli. Okey? Jangan buat hutang, lepas tu beli emas. Buat personal loan, beli emas. Salah. Itu saja. Okey? Alright. Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa soalan? Type saja dekat ruang komen. Supaya saya mampu bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas, insya-Allah. Kalau anda katalah tuan-tuan dan puan-puan, nak beli emas nanti, nak menabung emas, tuan-tuan hubungi saya, then kita akan berborak tau nanti. Tuan-tuan nak menabung untuk apa? Okey, pertama sekali objektif tabungan.
Objektif. Objektif tabungan. So daripada situlah saya tahu tuan-tuan dan puan-puan, oh menabung untuk pencen. Oh menabung untuk beli kenderaan. Oh menabung untuk dana pendidikan anak-anak. Objektif tabungan. Kedua, saya akan cadangkan tuan-tuan dan puan-puan bentuk ataupun waktu tu tuan-tuan dah cakap, Mahdi saya nak beli apa kan, 5 program ni bagaimana saya nak beli 5 program, kita akan bagi cadangan. Okey, cadangan dan invoice. Invoice ni apa? Tuan-tuan kalau anda katalah beli 100 gram, mahal, RM60,000 ataupun 200 gram, 250 gram. Kita buka invoice, tuan-tuan bawa saja ke mana-mana bank, lepas tu buat pembayaran melalui bank. Bank akan transfer ke akaun Public Gold dan daripada receipt tersebut, maklum kat saya balik untuk kita update emas tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kalau anda kata 250 gram, by post lah. Cuba bagi jawapan. Adakah 250 kita akan dapat melalui post? Post ataupun pergi ke cawangan? Type dekat ruang komen tuan-tuan dan puan-puan. 250 gram ataupun 100 gram. Type saja dekat ruang komen. Kalau anda kata 100 gram, 250 gram, semuanya pergi pada cawangan. 21.25 gram ke bawah, kita akan terima melalui post. Alright? Jangan risau, emas sampai. Okay? So, dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah salam pengenalan dia. So, kalau anda katalah, tuan-tuan, Mahdi, saya ada sikit duit. Okay. Sikit duit. Okay? So, saya nak beli apa bajet berapa? 120,000. Oi, sikit duit tu, kan? Tak sikit mana, kan? Sikit tu 100. Sikit tu 100, tuan-tuan. Tapi, tu saya cakap, subjektif. Sikit bagi orang lain biasa-biasa 100. Sikit bagi orang biasa-biasa, kadang-kadang adalah 100,000. Kadang-kadang sikit tu adalah pergi 1 juta. Itu orang cakap subjektif. Alright? Saya pernah lah sikit-sikit mula-mula 50k. Mula-mula 20k. Sikit-sikit lepas 50k. Lepas sikit-sikit 120k. Murah rezeki. Murah rezeki penabung saya. Dia dapat alihkan 200 gram. So bukan mudah tuan-tuan dan puan-puan. Bukan mudah. Alright, kalau tak ada ilmu, penabung saya tak akan menabung. Sebab dia dah tahu kekayaan dia akan susut nilai. Kalau anda kata pergi pada Gold Bar 999, dia akan dapat kekalkan kuasa beli tersebut. Okay? Dan dia tahu lah bila nak jual. Kalau anda kata kita keluarkan emas hari ini, kita tak boleh jual within this year. Okay? Kita kena jual 3 tahun ke depan. Supaya kita akan terima keuntungan dia. Alright. Dapat tuan-tuan dan puan-puan Okey, anda katalah tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan nak pencen. Mahdi saya nak pencen. Lagi berapa tahun? 10 tahun? Menabung sekarang. Supaya tuan-tuan dan puan-puan ada ilmu sekarang seperti mana yang saya cerita ni. Alright? Menabung sekarang. 15 tahun lagi nak pencen. 15 tahun nak pencen. Ataupun 2 bulan lagi nak pencen. Okey? Setahun lagi, 6 bulan lagi nak pencen. Ni askar ke, pejabat awam ke, sama je. Nak pencen. Duit gratuity banyak.
hutang pun banyak. Kalau hutang sikit, Alhamdulillah. Tapi hutang banyak, lain cerita. Alright? Tuan-tuan dan puan-puan, bila dapat gratuity ataupun duit langsam lah, orang panggil lah, gratuity lah. Gratuity lah. Okay? Tak minta betul lah, Jok. Apa? Minta-minta betul lah dia punya ejaan. Contohlah, you sekarang dah menabung. By the time you cecah sini saja, you ada 100 gram lah. Contoh. Mahdi, waktu 15 tahun akan datang, saya ada 100 gram. 100 gram. Plus, duit ni, tuan-tuan dan puan, tambahlah gram. Okay? Tapi sebelum you nak meletakkan duit gratuity ni ke dalam emas, pertama sekali, selesaikan satu, hutang. Okey? Hutang. Kedua, letakkan kepada ASB tabung haji. Untuk 2 tahun. 2 tahun perbelanjaan. 3, baki kepada emas. Okey, maknanya you akan habiskan ASB tabung haji dulu lah. Habiskan tabung haji dengan ASB dahulu dalam masa 2 tahun tu. Macam mana? Okey, kalau anda katalah 1 bulan you berbelanja RM2,000 sebab you dah habis hutang kan? Hutang dah settle. Sebulan you top up pencen dapatlah RM3,000 katakan. So you belanja dalam RM1,000. Nak top up sebab you ada pencen. You top up RM1,000. 1,000 kali 24 bulan adalah RM24,000. RM24,000 ni dibagikan kepada 2, pergilah RM12,000 pergi pada ASB, RM12,000 pergi pada tabung haji. Okay? Alright? Dan tahun ke seterusnya, baki tu, kalau anda katalah you ada RM200,000, 200k, 50k hutang. Okay, 50k hutang, 24k ASB, tabung haji. So dah berapa kat situ? Jom kita kira. Untuk 200,000 punya gratuity, tolak 50k hutang, 150k ada, tolak 24k, so 126k. 126k lah pergi pada emas. Dapat, tuan-tuan? Okey? 124k, 26k, 126k pergi pada emas. Sebab you dah maintain dah, it's okay, habiskan dulu. Tahun pertama pergi ASB, tahun kedua pergi tabung haji, dah habis dah. Barulah kita jual emas. Sebab emas tahun ketiga dia dah banyak keuntungan, tuan-tuan. Itu tak masuk keuntungan yang tuan-tuan dah beli pada 100 gram ni. 15 tahun sebelum pencen. 100 gram ni dah banyak dah keuntungan dia. Okey? Dan emas yang ada ni adalah pergi selepas 100 gram. Dapat, tuan-tuan dan puan-puan. Tips dia. Okey? Tips dia. Selebihnya kalau tuan-tuan dan puan-puan nak pergi umrah ke apa, ada yang tanya saya kan, Mahdi okey tak 126k ni saya buat belanja berniaga. Tuan-tuan subjektif lah. Sebab waktu tu umur you dah 55, you nak berniaga apa? Kan? Adakah you nak modalkan 100k tu?
Alright, 100k bermodal kan. Ini belum EPF tuan-tuan kena ingat EPF lagi bahaya tau. Kalau anda katalah EPF you ada dalam 200k, baki selepas tolak hutang ke apa ke, dan ada dalam 200k lah contoh 200k bersih 200k. You nak menyaga tu kena tengok menyaga apa. Takkanlah you nak habiskan 100k. Kalau anda katalah perniagaan you rosak, tak mendatangkan hasil, okay, bagaimana you nak mencari duit lagi 100k? You nak survive waktu tu dah tua, badan dah tak kuat lah. Alright? That's why you kena hati-hati dalam perniagaan. Sebab waktu tu umur dah tua, tuan-tuan. Takkan you nak buat hutang. You tak ada pendapatan dah waktu tu. Okay? You dah tak ada pendapatan. Alah kalau you pencen, ada pencen, itu pun top up. Alright? Kalau nak guna boleh lah kot. Buatlah. Gunalah 5,000 ke. Telur ayam ke kan sebagainya kan, kalau ada kawasan rumah. Janganlah buat benda-benda yang berisiko 100,000, 200,000. Kalau anda kata you ada 1 juta EPF you nak belanja 500,000. Kalau tak datang dia punya untung, bagaimana? Kan? Tak ke rugi? Mana you nak cekal, badan you dah tua dah. Takkan you nak kerja sampai umur 90 tahun. Faham tuan-tuan? Dia mesti ada limit dia. Fikir baik-baik. Fikir masak-masak. Kalau you nak menyaga kecil. Menyaga 5,000 ke bawah ke, ataupun menjual burger ke, ataupun jadi Grab ke, beli kereta murah ke, untuk apa? Untuk jadi Grab, at least bekerja. Yelah. Kalau pencen ni, tuan-tuan dan puan, tak bekerja, cepat mati pun ada. Kan? You duduk tak bekerja, everyday you dah kerja keras, berpeluh lah, menembak lah, apa bagai lah, berjalan kaki lah, berpeluh, tiba-tiba you pencen, tak ada apa, lepak je, cepatlah meninggal lah. Alright? Unlike kalau you ada kebun, lain cerita, berpeluh sakan, sihat badan. Okay? Kalau anda kata jaga ayam ke, buat reban ayam, buat kolam ikan, janji ada berfikir nak release tension ke apa, tempat tu bagi saya okey. Alright? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa soalan, type saja dekat ruang komen untuk saya bantu. Bateri pun tinggal 14%. Okey, kalau tak ada apa-apa, InsyaAllah saya akan bantu tuan-tuan dan puan. Tekan link dekat bio. Daftar percuma sahaja. Alright? Daftar percuma saja. Ramai penabung-penabung saya, dia daftar, lepas tu tak menabung. Dah setahun baru menabung. Ada je. Kan? Tak semestinya tuan-tuan dan puan daftar kena menabung. Tak. Saya lebih suka pada kualiti. Kalau tuan-tuan nak menabung, tuan-tuan menabung untuk masa depan. Bukannya suka-suka letak duit. Without tanya objektif apa, tabungan, tak tahu. Saya nak menabung. Okay? Jangan begitu lah. Kalau boleh jangan begitu. Biar saya tanya, nak menabung sebab apa? At least satu jawapan untuk anak-anak. That's it. Nak sambung belajar ke, ataupun nak beli rumah ke. Tadi penabung cakap nak beli rumah. Okay, beli rumah kita dah target gram yang berat. Alright? Berbanding dengan saya, gram yang ringan-ringan ni 10 gram, 5 gram. Okay? Sebab peranan emas yang berbeza peranan bentuk yang berbeza. Okay? So, dekat sinilah kita bermain dengan emas tu. Emas dijadikan alat. Bukan emas tu yang mengkayakan kita. Tapi kita dengan ilmu kita tu, kita dah tahu dah partition mana kita nak gunakan. Emas gram mana kita nak. Bila pergi pada pelbagai bentuk, kita dah tahu strategi. Oh, anak sama belajar. Janganlah jual 5 dinar. Semester 1 5 dinar dah. Rugi lah. Bila masa nak datang, takkanlah dah jual nak beli balik emas. Rugi kat situ. Alright? So, kita gunakan 5 gram. Untuk anak nak sama belajar.
lepaskan dia punya yuran dengan persediaan. Mungkin lepas lah RM3,000. Okey, kalau anda kata nak RM5,000 ataupun RM6,000, pergilah pada 10 gram. Waktu tu kita dah buat kira-kira lah. Yuran berapa ringgit, baju sekolah, baju pengajian dia berapa ringgit. Kalau calculate, ada RM5,000 lebih. Pergilah pada 10 gram. Kalau anda kata hari ni, tuan-tuan. Kalau anda kata hari ni, kita 10 tahun yang akan datang ni. Tuan-tuan pun dah tahu, anak baru lahir ni, takkanlah nak simpan dalam apa-apa agensi. Dividen dia 5%. Sedangkan emas boleh pergi pada 20% keuntungan selama setahun. Setahun purata keuntungan dia 20. Tahun lepas 50%. Jadi takkanlah secara logik kita nak simpan dalam agensi tersebut. Pergilah pada emas. Alright. Sebab dia mengekalkan kuasa beli untuk anak-anak tu juga. Mudahnya, bahasa mudahnya, tuan-tuan mempunyai kekayaan yang tak susut nilai. Tak adalah tuan-tuan ada RM1,000 tahun ni, lepas simpan dalam bank. Kuasa beli untuk RM1,000 yang dalam bank tu tahun depan tak berapa. Tengoklah troli barang dapur kan, RM100, RM200, berapa tinggilah dapatnya. Kan? Ni bagi dia yang berkeluarga lah. Terasa memang tuan-tuan mesti melalui apa yang saya cakap ni. Bawa lah RM200, tak nampak dia RM200, RM500 sekarang ni. Itu kalau tuan-tuan kaki ambil barang, lagilah lebih. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semuanya dimurahkan rezeki, jadi jutawan Islam, jadi jutawan Muslim. InsyaAllah kita akan bantu tuan-tuan dan puan-puan dalam tabungan capai matlamat dengan emas. Kapten Emas, Assalamualaikum. Bye-bye.